Okay, sekarang ni kita akan tengok kita akan recap sikit kenapa breakout ni. Still kita akan pakai breakout untuk sell ni. Okay, tarik trend line. Okay, macam ni, tarik. Okay, bila kita tarik trend line ni, kita bukan entry dekat trend line tau. Korang pun kena faham Trend line ni lah untuk trend. Okay, tengok trend price. Price ni dalam uptrend ke downtrend. Bila price breakout, maksudnya downtrend tu ataupun uptrend tadi dia dah berakhir. Okay, dia breakout support. Okay, ni lah minor support yang dia breakout. Bila dia breakout, korang jangan entry, jangan korang terus entry je korang nak hold. Korang tak boleh hold macam tu. Market forex ni, korang kena faham Forex ni pattern dia, okay, dia gerak macam ni. Dia gerak macam ni. Korang kalau korang perasan lah, dia akan gerak macam ni, macam ni. Tapi last dia turun lah macam ni kan. Dia akan naik, turun, naik, turun. Dia punya macam tu wave dia. Okay, korang kena ada pengalaman. Okay, dia takkan turun terus. Okay, dia pastikan dia ada gerak sini. Okay, dia macam ni. Macam tu. Inilah pattern forex. Okay, yang ni saya tak boleh expose sangat. Okay, yang ni saya bagi-bagi yang kalau korang dapat tangkap dapat lah kan. Tapi sekarang ni wave forex tu memang macam tu. Dia gerakkan dia macam tu. Dia takkan turun terus. Korang nak hold macam tu, tak boleh. Okay, nak turun tu ada cara dia. Okay, sekarang ni untuk intraday ni, bila dia breakout, korang entry, korang kena terus cepat-cepat tengok dekat belah kiri korang. Okay, always look your first left. Okay, tengok kiri korang yang pertama yang terdekat kat mana. Okay, bila dia breakout sini, kita kena tengok kat sini lah. Okay, tengok terus, cari. Okay, marking terus. Dekat mana yang first, yang roadblock ni. Sebab dia bila dia breakout ni, dia takkan turun terus. Okay, kecuali dia nak turun, dia kena breakout bawah ni. Dia breakout, baru dia turun junam macam tu. Tapi sekarang ni dia ada support-support yang perlu dia, okay, support-support yang perlu dia clear kan. Okay, so price akan naik balik. Nampak? Boom. Dia akan reject, nampak? Nampak ni? Dia sell sampai sini, dia akan naik balik. Nampak? Walaupun sini ada breakout buy. Korang nampak ni? Ni breakout buy ni. Ni breakout buy. Kalau korang pasal nampak, kalau korang bergantung dekat trend line je tak boleh. Okay, dia kena gabungkan dua. Nampak? Bila breakout, ada resistance yang perlu, dia belum breakout. Okay, sebab tu lah korang entry. Boom. Kenapa aku salah? Korang kena check lah. Sebab tu lah kena belajar. Okay, kita kena practice. Okay, kita kena belajar, practice, dan kita kena apply. Okay, benda ni nampak senang kan. Tapi bila dekat real time, korang buat benda yang sama. Okay, buat benda yang sama. Okay, sebab tu lah korang perlu banyakkan latihan. Okay, nampak? Dia ada banyak gini lah. Sebelum nak break ni, dia ada banyak resistance perlu di break dulu. Barulah dia akan clean traffic. Okay, bila tak clean, dia jatuh balik. Nampak? Okay, nampak dia breakout lagi. Nampak? Bila breakout, okay, nampak? Dia akan cari yang terdekat dulu kawan dia. Okay, look to the left. First, yang terdekat mana? Sini. Okay, bila dia breakout tu, baru dia sambung. Tunam. Okay, korang trade jangan main agak-agak ataupun rasa-rasa. Okay, kita trade apa yang kita nampak. Okay, bila dia breakout sini, nampak dia breakout, baru kita esok balik. Okay, entry balik. Macam tu, macam gitu. Okay, trade ni santai-santai je. Okay, nampak ni. Ni kan ada left dia first. Pakai breakout je. Okay, ni breakout untuk sell. Okay, keep it simple guys. Okay, keep it simple. Okay, korang tak nak pening-pening. Okay, pakai breakout je. Okay, breakout, pull back, entry. Breakout, pull back, entry. Okay, breakout ni adalah counter setup. Okay, apa yang perlu kita buy, tiba-tiba di breakout. Okay, kita counter balik. Okay, nampak tak? Okay, senang ke benda ni? Okay, tak susah-susah. Tapi make sure kau entry time frame H1, kau pun kena exit dekat H1. Kau jangan entry dekat H1, kau keluar dekat H4. Okay, korang jangan terlalu nak gila-gila nak swing apa. Ni untuk intraday. Okay, intraday kita kena masuk kat H1, kita kena keluar kat H1 juga. Macam tu. Dia tak boleh nak swing ada cara dia. Okay, kita tak boleh sekalikan benda tu. Dia kena satu per satu. Okay, belajar ni. Okay, nampak breakout, boom, buy. Okay,
Gabungan dengan orang, nampak masuk trend line. Nampak dia akan jadi cantik. Okay, benda ni je saya pakai untuk intraday intraday. Tapi kalau korang nak advance, korang boleh join saya punya Mastery 2.0 597 lifetime. Tak payah daftar link apa-apa. Korang join je group tu, private tu ada dua private dua Telegram group. Satu private untuk nota, satu lagi untuk video tu. Benda tu memang tak akan rugi lah, sebab saya akan share lagi detail dan kita akan buy sell salah satu tempat. Okay, buy dengan sell tempat tu macam mana, saya akan ajar macam mana kita nak, bila kita dah buy, kita nak sell kat atas ni. Kat mana zone-zone yang perlu kita boleh sell. Lepas tu kita boleh macam ni lah, contohnya sini kita akan buy kat sini, zone ni, pum. Okay, kita akan main buy dan sell dalam satu masa. Okay, dan saya dekat yang saya akan ajar yang 2.0 tu juga, mastery tu, saya akan ajar macam kita nak swing. Okay, kita nak swing, reward kita jauh. Okay, tapi yang ini pun dah boleh buat duit. Okay, kalau korang tak mampu, korang pakai je yang teknik ni. Okay, teknik ni pun dah boleh buat duit pakai teknik breakout H1. Okay, semua siapa-siapa nak update ataupun nak upgrade level dia, korang boleh join. Okay, PM je admin. Okay, Assalamualaikum.